Kita sebenarnya hari ini ada misi, iaitu untuk mendapatkan jersey daripada pemain Negeri Sembilan FC, pemain import dia, iaitu Takumi Sasaki. Ketika perlawanan PDRM FC menentambuskan Negeri Sembilan FC di Selayang. Jadi kita tengok hari ini kita dapat ke tidak jersey daripada Takumi ini. Everything good, huh? Amazing, 2 goals, 3 assists. Yeah. Wow. Two goals today, huh? 2 goals, 3 assists. Oh, good. Wow, that's so long time no score. Yeah. So inside is okay because fans are lot. Okay. So you come inside, you can come inside here. So you have interview? No. But I'll wait you. Okay, here. Mana? The main yeah. Okay. Inside. Okay. No. Okay. Hey. Din. Hai. Takumi. Okay, thank you, bro. Outside, I want your sign. Okay. It's okay, you go. Okay. Thank you, Takumi. Baik, sekarang ni kita dah pun dapat jersey Takumi. Ni dia, kat tangan. Jersey Takumi Sasaki. Bau peluh lagi. Kita nak tunggu untuk sign dia pula. Kita nak ambil sign dia. Sekarang ni kita berada di luar pekarangan stadium untuk kita tunggu. Kita nak ambil sign dia. Belakang ada Justin. Justin, hi sikit. Ni fotografer. Padu ni fotografer ni.